Cantik buat sini. Dalam bentuk secek sesuai dengan pada bila-bila masa. Perfume tu tahan lama walaupun dengan harga yang murah. Sebab sekarang ni perfume high demand dekat market. So customer dia nakkan perfume yang tahan lama tapi dengan harga yang murah. Jadi kita buat bisnes. All very creative. Betul. Kita orang ni suka kita orang produk sebab dia sendiri ada rasa yang dia tak nak punya orang. Jadi put essential oil and then for macam bau dekat bawah sebagai ayah raya. antara yang kita ada betul yang paling senang. Korang pakai itu yang paling senang. Saya tahu so, rice masti, apparatus dia, kita kena ada blender. Pen tu macam kuali ataupun kuali lepek tau tu. Walik. Punya waliknya. Electrical conductor, which means electrical for electrical conductor kan. So whenever they need, diorang akan send electrical signal dekat motherboard ni. So motherboard ni akan hantar signal untuk servo motor ni gerak. Nak sekali lagi. Sebab kalau tidak, kita rasa sampai nak lagi. Okay, so He present in English. The every class is very good. Alright. So for the first step and the most important step is to wash and to discard the remaining egg white in the eggshells. Because if we don't discard the egg white in the eggshells, it may cause the bad smell and can make the skin irritated. Ini tu sampan. macam berbagai ingredients. Tapi yang ni kita orang ada campur dengan honey dengan rose fat. Pada rose fat ni kita orang akan tukarkan dia kepada rose water. So rose water ni dia kalau kita boleh kalau orang water nak apa we buy all this thing. Okay. Gambar beda gambar. Kopi dia memang nampak lapisan ni. Ada satu lagi kami guna kayu manis. Oh, jelok. Kita buat macam ni lah.
Dia mestilah dekat kan. Kalau nak Kita orang buat shopping tu kita pendek, dah tunjuk macam mana kehidupan dekat masa konten. Kalau korang nak tahu macam ni AI dalam arti actually boleh tak datang faedah kepada orang ramai dalam negara ni. So actually boleh datang faedah macam AI ni sebab kita cek team of proposal yang tadi sebelum round ni kita orang buat OB. Orang pernah main OB macam tahu of kan, tahu of benda-benda itu kan. So kita orang buat game ni lah hasil